Okey, berita tergempar hari ni, lagu viral daripada Jane in Heaven dah pun diturunkan, guys. Hati ingin berbicara, hati pun sering bertanya. Okey, so bagi yang aktif dekat TikTok dengan YouTube, korang mesti selalu dengar lagu Jane in Heaven, terutamanya cover untuk Cinta Tersimpul Rapi by Anis Suraya. Mungkin bagi yang terlepas pandang, lagu ni sebenarnya lagu janaan AI. Jadi sebab tu tak pernah nyanyi live, dia hanya berkumandang di media sosial saja. Okey, selain daripada tu, antara kejayaan lagu ni sebenarnya, dia merupakan satu-satunya lagu janaan AI yang menduduki tempat teratas ataupun senang cakap tempat pertama lah di carta iTunes. Malah disebabkan lagu tu juga viral, penyanyi asal Anis Suraya pun dapat tempias media lah. Tapi sayangnya pada 24 hari bulan 2, iaitu semalam lah, okey, lagu ni secara sahnya telah pun diturunkan. Perkara ni dimaklumkan sendiri oleh orang yang generate lagu tersebut. Okey, senang cerita admin Jane in Heaven lah. Okey, dia dah maklumkan dekat status Stock Story. Okey, kemudian bila kita check sendiri kat YouTube pun lagu tu dah tak available. Okey, antara sebab lagu ni terpaksa diturunkan adalah kerana ia mendapat copyright daripada syarikat rakaman yang asal lah. Tapi kalau korang check kat YouTube sekarang, sebenarnya SRC, iaitu syarikat rakaman yang pegang copyright lagu ni, mereka pun dah mengeluarkan satu music video baru, Cinta Tersimpul Rapi ni versi 2026. Okey, yang dinyanyikan oleh penyanyi Intan Maya. Apa yang menariknya pasal music video terbaru ni, dia punya rendition lagu tu pun lebih kurang sama dengan janaan AI Jane in Heaven tu. Kau pergi seribu langkah, aku mengejarmu. Selain itu, Badan Perlindungan Hak Cipta Karyawan Malaysia MACP telah mengeluarkan juga satu guideline ataupun garis panduan rasmi mengenai pandangan mereka terhadap karya yang dihasilkan sepenuhnya ataupun dibantu sebahagian oleh AI. Okey, antara rumusan daripada laporan 5 muka surat yang dikeluarkan oleh MACP minggu ni ialah karya yang dihasilkan sepenuhnya ataupun dibantu sebahagiannya oleh AI tidak akan diiktiraf oleh mereka. Okey, ini kerana tujuan mereka adalah hanya karya yang dihasilkan daripada kreativiti manusia sahaja yang akan diiktiraf dan boleh dikomersialkan. Jadi, apa pandangan ataupun reaksi anda terhadap berita ni? Sila tinggalkan komen di bawah. Terima kasih.